Dekat tangan Cap sekarang ni ada satu device yang Cap boleh transformkan Cap punya kereta daripada kereta yang biasa-biasa kepada working space. Kalau korang nak tahu dengan lebih lanjut, korang kena tengok video ni sampai habis. Okay, Assalamualaikum semua, selamat datang ke YouTube channel Aizat Arfa. Aku seorang Tech FOMO, dan kalau korang juga adalah Tech FOMO, korang kena subscribe video YouTube aku sekarang. Alright, so dalam minggu ni aku nak cover satu device yang aku baru je beli dengan duit sendiri. Maksudnya device ini adalah bukan sponsor daripada company tersebut. So device ini adalah T-Box Ultra 3 yang paling latest tahun 2026 daripada brand Car Linkage. Aku rasa brand ni agak dikenali oleh ramai orang lah. Dah beberapa tahun dah dia dah terlibat dalam nak transform, dia panggil program macam Android Box lah nama dia kan. Aku tak berapa tahu sangat. Cumanya device ni simple, kau cocok je dekat kereta, nanti dia akan transformkan kau punya display tu daripada ada radio macam tu je kepada sebuah tablet yang mana dalam tu korang boleh tengok YouTube, korang boleh tengok Waze, apa semua, apa-apa je yang korang nak buat semua ada kat situ. So nak tahu benda ni sama macam apa yang dia claim dalam website dia ataupun dalam Shopee punya sales page dia tu, nanti aku share link kat bawah. Jom kita try, kita tengok berapa efisien ataupun berapa smooth device ni bila kita run dekat real life. Let's go. So basically video ni tak nak review kata apa spek dia apa semua kan. Spek tu dia boleh tipu lah. Tapi dia straightforward, aku nak review benda ni jadi ke tak dekat aku punya daily life, membantu ke tak. So aku akan masuk kereta, aku akan start kereta dan aku akan terus cucuk lah kabel dengan device ni supaya dia connect dengan aku punya screen lah kan. So kita tunggu berapa minit. Sekarang 12.19. Berapa lama dia ambil masa untuk device ni connect dengan screen. 1 minute later. So sekarang ni 12.20 dan terus skrin ni connect dengan device ni lah. Alright, so maksudnya dia tak lama, dia tak lag. Maksudnya tak adalah ambil masa 3-4 minit untuk start device tu. Basically sangat smooth lah laju pada aku. So second is, apa yang kita akan buat adalah nak tengok sama ada kita punya sambungan hotspot telefon ni dengan device ni laju ke tak, sebab kita nak internet kan. So kita buka wifi, tengok dia berjaya cari tak aku punya hotspot. Laju. Lajulah. So connect terus. Kita nak test sama ada device ni dah ada internet belum, macam biasalah. So biasa orang buka YouTube lah nak tengok apa yang menarik kan. Kita cari kita punya ni lah, kita punya channel sendiri. Okay, tengok cari video yang latest lah. Kita tengok dia loading laju tak. Okay, sambil-sambil kita layan video ni, kita nak tengok dia punya sambungan dia stable tak waktu kita bawa kereta. Aku rasa sambungan internet tu lebih kepada seberapa stable phone kita lah, sebab sekarang aku hotspot. Dia actually boleh masuk juga SIM card, tapi aku ada terbeli SIM card prepaid U-Mobile. Nak cakap terus terang lah, U-Mobile. And then sampai sekarang aku tak tahu macam mana, kenapa bila aku masukkan SIM card dalam device ni, internet tak ada dalam U-Mobile tu. So itu yang masalah dia lah. Sampai sekarang aku terpaksa pakai hotspot. Mungkin lepas ni aku cuba nak beli SIM card prepaid, mungkin Celcom ke Hotlink ke yang lebih stable lah, ataupun tempat aku sendiri U-Mobile tak ada line sangat. Mungkin aku kena keluar pergi KL ke apa, mungkin line baru cantik lah. Kebanyakan kereta bila kau drive kan, kereta ni bila kau drive lebih daripada 30 km sejam, kau dah tak boleh touch lah, tak jalan. So apa device ni dia punya features baru, dia ada button untuk kereta, dia boleh jadikan skrin ni sebagai mousepad. Tengok ini aku tekan sini, terus dia akan jadi mousepad. Tengok. Tolak kanan, tolak kiri. So kalau aku macam nak tukar channel ke apa kan, aku just main mousepad ni lah. Pergi ke ini ke macam tu. Actually dia loading ni bukan sebab device ni yang slow. Actually dia internet. Device ni dia sangat cepat lah respon. Dia jarang crash apa semua. And yang paling best kali, aku nak share kat korang, ada satu apps yang aku download lah, which is aku rasa benda ni untuk semua orang ada. Kita boleh monitor kita punya perkembangan robot kita sambil kita layan YouTube, sambil kita boleh trade. Contoh aku nak trade Euro USD kan, pergi kat chat. Aku tak perlu sentuh screen, aku just pakai trackpad je. So dia basically guna Android lah. So siapa yang guna iPhone lepas tu nak trade dekat sini, dia akan rasa pelik sikit sebab dia punya interface dia Android. So macam aku pengguna iPhone, aku agak susah sikit lah nak adapt sikit, nak ambil masa lah untuk trade dekat dalam ni. Pada aku
sekadar untuk monitor, yes. Contoh tu kita nak tengok history kan, berapa banyak dah history. Macam mana sebab tu aku cakap aku tak berapa faham sangat interface Android ni. Mana history aku tak jumpa. Nanti korang explore lah sendiri. Macam ni aku dah login siap-siap aircon trading aku dah ni. So bila ada internet aku dah boleh tengok chart secara live lah. So kita kalau nak balik ke home, just klik je button bulat ni, tekan home. Dia terus bawa ke home lah. Cumanya kekurangan dia adalah aku perasan device ni bila dah lama sangat, belakang dia ni akan rasa macam panas sikit. So macam lepas ni aku nak beli satu tu alat tu kan, supaya aku boleh gantung macam ni dekat sini. Dia macam gantung macam tu lah, supaya aircon ni boleh sejukkan belakang. Sebab memang dia letak simbol panas kat belakang ni. Tapi ya dia agak panas, tapi tak adalah macam dalam sejam atau 2 jam lepas tu baru dia akan panas. So far crash tak ada crash. Alright. Kekurangan model ni iaitu dia tak boleh nak scroll. Contoh kan, memang dia ada trackpad macam ni kan. Tapi contoh kalau aku nak kalau aku dah start dekat screen ni, aku nak pergi sini, aku tak boleh nak pergi, faham tak? Sama ada aku tak faham nak guna ataupun diorang tak kaji benda ni dulu. So contoh kalau aku buka YouTube kan, aku tak nak tengok video ni kan, aku nak pilih video lain, aku masalah kat situ. Nampak? Cumanya kita boleh nampak dah tekan more videos and aku tak boleh nak scroll. Itu problem dia. Cuma kalau aku dah nampak ada video-video cadangan kat sini, contoh macam ni, macam ni je lah. Macam tu. Dia tak boleh panjang-panjang sangat, nanti kena copyright. So kalau korang ada bajet sekitar dalam 500 ke 600 ringgit, korang rasa berbaloi tak untuk korang beli benda ni? Pada aku rasa berbaloi sebab usually aku jarang travel sebab aku tak perlu nak masuk office. Tapi aku akan selalu travel yang jauh. Contohnya aku keluar pergi main golf kan. Aku pergi main golf dekat Negeri Sembilan ke, atau aku pergi main golf dekat, which is aku rasa jarak selalu aku keluar pergi main golf around 1 jam something lah. Pergi 1 jam, balik 1 jam. And dalam 1 jam tu, instead aku dengar lagu, dengar Spotify apa semua, better pada aku lah, pada pandangan aku lah, better aku pergi buka YouTube and cari apa sahaja video-video yang memberi aku informasi. Tak kisahlah sama ada dalam bentuk information, orang kata pengetahuan ataupun benda-benda terbaru. Yalah, yang mana aku boleh dengar dan aku boleh drive. Kalau nak tengok cerita, pada aku sangat berbahaya lah sebab sambil drive tengok cerita kan. Tapi kalau kau nak dengar podcast, kalau kau nak dengar apa-apa explanation about knowledge apa semua kan, YouTube aku rasa macam-macam benda ada dalam YouTube yang kau boleh dapatkan info. Banyak gila kreator yang buat konten-konten yang sangat bagus, dan aku pun salah seorang yang suka support konten kreator lain yang especially dalam yang bahasa lokal lah, daripada aku nak kena dengar English, nak kena layan dia punya slang pula kan. Baik kita support konten kreator lokal bahasa Melayu yang bawa info-info yang korang nak dengar lah, yang membantu korang. Okay, setakat itu saja dalam video kali ni, and aku akan terus bereksperimen. Ini mungkin nanti akan ada second part video, mungkin lepas 2-3 bulan aku pakai. So far aku pakai dalam lebih kurang sebulan dah, and aku berpuas hati, kecuali dengan singkat U-Mobile tu lah. Aku dah beli, aku dah cocok kat dalam ni, tapi internet tak dapat. Mungkin aku rasa U-Mobile dekat kawasan Lembah Kelang ni tak apa nak kuat. Kita kena tukar, pergi beli provider lain. Aku pun tak tahu kenapa aku beli U-Mobile. Mungkin sebab waktu tu ada promosi kot. Line dia tak cuna, minta maaf U-Mobile. Mungkin lepas ni kena tengok Celcom ataupun Maxis. Sebab device ni dia claim 5G. So aku nak beli device yang boleh support 5G. Pause boleh semua. Cumanya part nak scroll ke tepi, ke kanan, ke kiri, ke atas tu mungkin nanti kena ada update lah daripada device ni. And aku rasa setakat aku pakai ni belum apa-apa update lagi daripada T-Box Ultra daripada Carlink Kids ni. Okay guys, itu saja. Selamat mencuba. Kalau korang nak cuba benda baru yang best, yang menyeronokkan driving korang, yang boleh kill the time waktu korang driving, you should buy this one.
Aku sangat recommend. Yang penting dia tak ada lag, yang penting dia tak ada crash. Itu dua tu je yang penting. Tak ada lag, tak ada crash. Yang dia punya sambungan dia laju macam aku tunjuk tadi lah. Cocok, dia connect. Kalau korang tak ada SIM card, korang connect je dengan wifi, hotspot, jalan. Janji data korang cukup. Ciao.